السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nuyang sedap. Tengok abang Aman lepas yang pun Mau tu Aman siap lah. Nanti answer pun Direkam ah? Ya, Direkam ah? boleh rekam tak apa. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, pengacara Majlis, Tuan Imam, Ustaz Nasir, khususnya yang dihormati pegawai-pegawai masjid, khususnya yang dihormati Jawatankuasa masjid, khususnya tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak lupa juga kepada Abang Aman kita di buat live malam ni. Alhamdulillah. Live share sama Abang Aman. Ya. Lama dah tak jumpa dengan dia ni. Allah Rabbi. Tengok kau handsome lah ni. Masih Saya handsome lah Abang Aman. ketebus. Ha? Ketebus. Kau tembun. Allah Rabbi ya Karim. Saya ada merasa kau Bapak kata kau tembuk pula. Aduh. Ayo. Tak apa, tak ada masalah. Mana pun tak apa. Jenis kita ni bukan tembuk, dia besar. Rangka besar, kepala besar, semua besar. Baik. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid, sama-sama kita duduk dalam masjid dalam suasana yang indah, suasana yang sejuk. Sejuk ni. Jadi kalau tak boleh main masjid lagi, aku tak tahu nak kata di mana. Apa mampu buat. Masjid buat elok-elok ni tu tulisan geram. Saya geram sebab masjid saya tak boleh buat macam ni. Allah Rabbi. Jadi seronok Tuan Imam inisiatif daripada Tuan Imam macam-macam. Tuan Imam ni dia bukannya saja dia fikir hai nak sembahyang 5 waktu, dia fikir hai macam-macam. Nak buat masjid bagi elok tu, nak buat mimbar tu. Mimbar ni agak-agak saya boleh main video khutbah jadi tuan-tuan. Jadi agak-agak tahu lah, agak-agak cudul. Saya pernah pergi di satu masjid, saya tak ingat dah masjid mana. Mimbar halui, saya sampai tengok Allah. Mimbar ni macam mana ni dengan aku ni. Kira naik-naik duduk betul. Macam tu. Pula kita pula. Dan mimbar depan tu dia tak ada bubuh apa nak tak tek ke apa ke tak ada. Jadi naik dulu tu. Tak apalah. Hari itu hari mood kita elok sikit. Tak dong-dong macam tek dah pakai balai lagu tu aku buat.
Biasalah tuan-tuan, benar-benar lagu tu pun kita kena fikir juga kan, untuk keselesaan kita. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kita boleh dapat duduk di masjid ni. Alhamdulillah boleh duduk di dalam taman-taman syurga, duduk dalam taman-taman ilmu tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila mana kamu melintasi taman-taman syurga, maka duduklah kamu. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Qala majalisul ilmi. Apa dia taman-taman syurga tu? Nabi kata majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, 1 saat, 1 detik kita duduk dalam majlis ilmu ni sama dengan 1000 rakaat kita sembahyang sunat. Kelebihan dia besar, kelebihan. Mai duduk lah, duduk dengar sambil niat iktikaf tuan-tuan, pahala besar ganjaran pahala Allah bagi kat kita. Jadi pahala ni kita dapat mana? Bila mana kita pencet pula, kita mati nanti ni, kita Allah tunjukkan, Allah bentangkan kita, pahala dapat kita. Jadi kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Rugilah tuan-tuan, rugilah tuan-tuan bila mana disebarkan majlis-majlis ilmu, kita tak dapat hadir, kita tak boleh main, rugilah kita. Nak kata tak tahu, seminggu, 2 minggu dia masuk dah dalam WhatsApp lah ni, semua masuk dalam WhatsApp semua. Majlis ilmu tanu, kuliah tanu, pengajian tanu, cuma atas kita nak hadir tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di malam ni, hari ni tanggal 27. Jadi maksudnya kita masih lagi berada di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni tuan-tuan adalah bulan pra-Ramadan. Jadi bila kita masuk dalam bulan Rejab ni, maka bulan Ramadan tu dah tak lama dah bagi kita. Kurang lebih 32 hari, 33 hari lagi kurang lebih, kita akan menyambut kedatangan Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Ustaz nak main ceramah Ramadan kan, nak main ceramah surat merah. Tu nak bagi aura tuan-tuan. Bila masuk bulan Rejab ni, bulan yang kita kena memperbanyakkan, boleh start mula dah, boleh start Injil dah tuan-tuan, untuk kita nak menambahkan amal ibadat kita. Bahkan ulama-ulama, tutur guru kita pun ajar amalan-amalan yang boleh kita buat di dalam bulan Rejab. Di antaranya kita istighfar bulan Rejab, kita banyakkan bertaubat. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Boleh tuan-tuan, masih lagi ada masa lagi untuk kita nak beramal di dalam bulan Rejab ni. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Bila banyak mana kita nak baca ni tuan-tuan, bacalah 70 kali pun tak apa, 100 kali pun tak apa. Kita minta keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli, mudah. Allahumma ighfirli wa tub warhamni wa tub alayya, ataupun wa tub alayna. Kita minta Allah ampun dosa kita. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatiku, wa tub alayya. Dan minta doa kepada Allah. Boleh tuan-tuan buat 100 kali. Malam ni boleh buat ni. Bukan nak nama mana, saat Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, saat boleh buat. Ganjaran pahala dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampunkan dosa kita. Itu amalan-amalan yang boleh kita buat dalam bulan Rejab.
Kita buat, kita baca. Ataupun kita baca zikir di dalam bulan Rajab. Subhanal wahidil ahad. Subhanallahir raufir rahim. 10 Rajab yang terakhir ni tuan-tuan, kita jangan tinggal. Subhanallahir raufir rahim. Subhanallahir raufir rahim. Kita tinggal, jangan tinggal. Kita istighfar, zikir-zikir yang boleh kita buat di dalam bulan Rajab. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila masuk bulan Rajab, maka dah nak habis dah kita pun dengan bulan Rajab, dan kita bakal menyambut Syaban dan juga Ramadan. Jadi dalam bulan Rajab ni, selain daripada kita memperbanyakkan amal ibadat untuk menuju ke bulan Ramadan, maka bulan Rajab ni juga tidak terlepas daripada berlaku sejarah-sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang besar di dalam Islam. Banyak peristiwa-peristiwa yang besar berlaku di dalam Islam kita ni. Pertamanya di antaranya dalam bulan Muharram kita sambut peristiwa hijrah Nabi SAW. Bila masuk dalam bulan Rabiul Awal, kita sambut Maulud. Kita sambut hari kelahiran Nabi SAW. Itu sejarah besar. Bila masuk pada bulan Rajab, kita juga menyambut satu-satunya peristiwa yang besar juga yang berlaku, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Masuk dalam bulan Ramadan, kita sambut peristiwa Nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan Syawal, kita sambut raya. Masuk bulan Zulhijjah, kita sambut Qurban. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku di dalam Islam. Dan Isra dan Mi'raj juga termasuk di dalam perkara-perkara ataupun sejarah-sejarah besar di dalam Islam yang berlaku, yang perlu kita ambil hikmah dan pengajaran-pengajaran. Isra dan Mi'raj. Kalau zaman dulu-dulu ni orang ngaji kitab dulu ni, tiap-tiap malam baca kitab, sebulan baca kitab bawa habis. Kifayatul Muhtaj tu baca tiap-tiap malam masuk bulan Rajab sampai habis. Kita nak harung dalam tempoh sejam ni, kita tak boleh nak buat semua. Orang kata benar kita tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Jadi maksudnya kita ambillah sedikit sebanyak ibrah dan pengajaran-pengajaran yang boleh kita masukkan dalam diri kita, yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, Isra dan Mi'raj adalah merupakan salah satu daripada mukjizat agung yang berlaku kepada Nabi SAW. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni perkara yang mencarikan adat, perkara-perkara pelik yang berlaku kepada Nabi dan Rasul. Perkara-perkara yang mencarikan adat ni tuan-tuan, perkara-perkara yang pelik ni tuan-tuan yang berlaku ada 7 kalau kita belajar dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu usuluddin ada 7 benda-benda yang pelik yang berlaku. Yang pertama mukjizat. Mukjizat ni perkara yang berlaku kepada Nabi SAW, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu dia panggil mukjizat. Benda yang mencarikan adat, benda-benda hak pelik hak berlaku. Nabi cakap dengan pokok, batu, tasbih, banyak lagi dah. Jari Nabi ni keluar ayat macam-macam, mukjizat. Yang kedua, perkara-perkara yang mencarikan adat, iaitu irhas. Apa makna irhas? Irhas perkara-perkara yang pelik yang berlaku sebelum jadi Nabi dan Rasul. Itu dia panggil irhas. Irhas, perkara-perkara pelik yang berlaku
sebelum jadi Nabi dan Rasul. Contoh peristiwa Maulidur Rasul. Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, tentera bergajah, Allah musnahkan tentera bergajah dengan sebab apa? Dengan sebab kelahiran Nabi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai habis cerita. Apalagi perkara yang khas, peristiwa kelahiran Nabi itu sendiri. Sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi, selepas kelahiran Nabi, yang tu dia panggil irhas. Perkara yang pelik yang berlaku sebelum jadi Nabi. Nabi lahir dalam keadaan bercahaya, hak selalu kita duk dengar dalam berjanji tu. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u asfarat anhu laylatun gharra. Banyaklah. Jadi yang tu dua. Yang ketiga, karamah. Karamah ni perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi, wali-waliullah, kekasih Allah. Tu dia panggil karamah. Kita bentuk khamat. Khamat, karamah. Khamat tu dia ada main komen. Khamat tu. Karamah tu kemuliaan yang Allah bagi. Seperti yang berlaku pada sahabat Nabi, yang berlaku pada tutup guru, orang-orang alim, karamah. Yang keempat, ma'unah. Ma'unah ni perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada orang-orang biasa macam kita ni. Orang-orang biasa macam kita ni berlaku ma'unah dia panggil. Perkara-perkara pelik. Kawan tu masuk kedai, saat dia orang lain pakat sobu masuk turun habis. Tu dia panggil ma'unah. Tak ada orang pun masuk dalam kedai. Boboilah kita masuk ni, ramai pula pakat masuk. Tapi jangan cerita kawan. Apa kalau nak pergi kalau nak pergi kedai hal aku panggil aku masuk. Tu tak boleh cerita pula. Jadi yang tu dipanggil ma'unah. Ma'unah. Yang kelima, istidraj. Istidraj ni tentang yang berlaku bukan kepada orang-orang yang beriman. Nikmat yang dibaluti, azab yang dibaluti dengan nikmat, itu dia panggil istidraj. Dia dapat nikmat, azab tapi dibalut dengan nikmat. Tuhan bagi nikmat kat dia. Dia tak semayang pun, dia tak nak buat ibadat pun, masjid pun tak ada jejak mat, tapi dia buat kerja boleh. Benang dia buat jadi apa benar pula. Nikmat, azab yang dibaluti dengan nikmat, itu dia istidraj. Yang keenam, sihir. Yang ketujuh, yang keempat, yang kelima istidraj. 6 sihir, nihaya. Jadi maksudnya benar-benar yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul itu termasuk di dalam mukjizat dan juga irhas. Baik, Isra dan Mi'raj adalah mukjizat agung. Mukjizat yang kedua terbesar selepas daripada mukjizat Al-Quran. Mukjizat Nabi ni ada dua. Yang pertama, mukjizatul kubra. Kita mengaji yang mana ni, saya akan nak ceramah pun, kita dengar setia lah. Mana ni kita nak ilmiah sikit. Boleh, sudah. Jadi mukjizat ni ada dua mukjizat Nabi. Yang pertama, mukjizatul kubra. Mukjizatul kubra maksudnya mukjizat agung. Yang kedua, mukjizatus surah. Mukjizat yang berlaku kepada Nabi. Mukjizatul kubra, mukjizat yang agung. Apa makna mukjizat agung? Mukjizat agung ni yang hanya ada kepada Nabi kita sahaja. Sebab apa? Sebab mukjizat agung ni mukjizat yang
Nabi dah wafat, mukjizat duduk ada lagi. Betul tak? Tongkat Nabi Musa, bila wafat Nabi Musa, dengan tongkat dia pun habis. Mukjizat Nabi-Nabi yang lain, wafat Nabi, habis mukjizat. Tetapi mukjizat Nabi kita, mukjizatul kubra, walaupun Nabi dah wafat ribu tahun dah, tapi mukjizat tu duk ada lagi sampai hari ni. Kesan dia tu duk ada lagi sampai hari ni. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, mukjizat Al-Quran. Al-Quran duk ada sampai hari ni. Bahkan kau sehari kau lagi canggih, kau lagi hebat. Hari ni Al-Quran. Zaman dulu-dulu saya ingat kita tak pernah tengok Quran besar tu. Tak banyak macam lah ni. Lah ni boleh kata tiap-tiap masjid semua ada Quran yang besar tu. Besar Quran tu. Boleh baca dan jawab Quran pula ada macam-macam pula. Waqaf, ibtidak lah, Quran tajwid lah, macam-macam ada. Mukjizat yang agung yang ada sampai hari ini. Kalamun qadimun la yumandu sama'u. Macam mana? Main sedap, tunggu doi. Kalamun qadimun la yumandu sama'u. Kalam qadim. Al-Quran ni kalam Allah yang qadim. Jadi tu Al-Quran. Kemudian yang kedua, mukjizat agung yang ada sampai hari ini, iaitu Isra wal Mi'raj. Macam mana yang kata Isra dan Mi'raj ni ada sampai hari ini? Banyaklah contoh-contohnya. Contohnya, perkara-perkara yang melintasi logik akal kita manusia ni, yang Allah ciptakan, tanda kekuasaan dia ada sampai hari ini. Kecanggihan teknologi yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj tu ada sampai hari ini. Borak ni kenderaan yang canggih. Borak ni kita faham jet peribadi Nabi. Allah datangkan borak ni daripada syurga. Borak ni maksudnya kilat, cahaya, al-barku, borak. Cahaya, tuan-tuan, kalau kita mengaji dalam ilmu sains, cahaya ni, kelajuan cahaya ni 1 saat 300 km. Cuba kita kira tengok. 1 saat 300 km. Sub tu 300 km. Daripada Bukit Kayu Hitam pergi mana? 300 km. Ipoh. 1 saat kelajuan cahaya. Maksudnya tuan-tuan, kita duduk di rumah kita ni, kita tengok Gunung Jerai. Pukul 8, lap lampu cahaya tu terus kita boleh tengok. Nampak? Kelajuan cahaya. 1 saat 300 km. Kalau dalam sains lah. Baik. Jarak bumi dengan matahari kurang lebih 149 juta kilometer. Lebih kurang 150 juta kilometer. Baik. Cahaya matahari nak sampai di bumi kita ni hanya mengambil masa lebih kurang 8 minit. 500 bahagi dengan 8. Kalau ada berapa minit? 500 saat. Jarak perjalanan cahaya matahari, jalan matahari itu maksudnya sampai di bumi kita ni 8 minit. 8 minit, tuan-tuan. Jarak dia 150 juta kilometer. 100 bukan 150,000 kilometer, 150 juta. Kira tengoklah jarak dia. 1 saat 300 kilometer. Duk ada 500 saat, lebih kurang. 500 saat kali dengan 150,
duk ada 8 minit 20 saat jarak. Jadi kalau dari sudut sains tu kita boleh terima akal dah. Borak yang bawa Nabi ni kelajuan cahaya ni boleh pergi syurga, boleh pergi sana, boleh pergi sini dalam tempoh semalaman. Dalam tempoh semalaman tu ada apa? Pukul 12 jam. Dalam tempoh 10 jam Nabi Isra' dan Mi'raj. Logik akal tak boleh kita terima tak? Kalau Nabi Ram semua boleh terima. Boleh terima tuan-tuan. Jarak di antara langit pertama dan langit kedua, setiap langit tu jarak dia 500 tahun perjalanan. Jadi maknanya secara logik akalnya kita boleh terima peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan ia adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita nak cerita lebih kurang kita nak cerita lebih kurang di antara mukjizat Nabi ini, iaitu Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj juga disebut dengan mukjizat yang agung. Maksudnya mukjizat agung ni Nabi dah tak ada, tapi benar dulu ada. Baik, Isra' dan Mi'raj juga disebut sebagai mukjizat yang agung. Bila sebut mukjizat yang agung ni, kata ulama, mukjizat tu secara khususnya berlaku kepada Nabi, secara umumnya berlaku kepada kita. Jadi Allah bawa Nabi ini sebagai wakil untuk Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Wahai Muhammad, ni aku duk ceritakan, dalam Quran aku cerita bulan macam ni, dalam Quran aku cerita matahari macam ni, dalam Quran aku cerita cahaya macam ni, dalam Quran aku cerita. Malam ni aku nak bawa hang tidur, aku nak bawa hang ronda, aku nak bawa hang tengok tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah. Jadi Allah tunjuk. Baik, yang disebut dengan mukjizat yang agung juga tuan-tuan, ialah kenapa? Kita tengok tuan-tuan, dalam banyak-banyak kisah, dalam banyak-banyak cerita, tidak ada satu pun cerita-cerita yang berlaku yang dimulakan pada awal surah dalam Quran, melainkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Awal Muharram tak cerita awal Quran. Peristiwa apa? Puasa tak dicerita pada awal Quran. Tetapi kisah Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, Allah mula cerita mula-mula awal Quran, awal-awal surah tu. Dan surah tu juga pula dinamakan surah Al-Isra'. Tuan perasan tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau sebut surah Isra' ni, tuan-tuan semua ingat almarhum Ustaz Ismail Hashim. Kan dia baca surah, ayat surah Al-Isra' tu, musabaqah, tak ingatlah, tilawah Al-Quran peringkat antara bangsa pun, dia dapat 99 markah. Tak salah langsung, 99, 98. Lagu pun dapat markah penuh, tajwid pun penuh, fasaha penuh, semua penuh. Mukjizat. Nah, saya beringat-ingat lebih kurang lagu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu dia ulang tu lupa. Subhanalladzi
عبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. Melihat? Saya tahu sebab saya masuk sekolah menengah dulu, saya lagu tu Surah Al-Isra tu duduk lagi hafal tu pula. Linuriyahu min ayatina. Teratur lah telebihun. Innahu huwas samiul basir. Allah Rabbi. Baik. Jadi Allah mula cerita Isra dan Mi'raj ni ayat mula sekali. Dan surah pun nama surah Al-Isra. Nak hafal kata tuan-tuan, benda ni sangat penting. Benda ni sangat penting dan benda ni sangat banyak sekali hikmah dan pengajarannya. Kita ambil sikit-sikit. Baik. Jarang-jarang ayat Quran yang dia mula cerita ni dengan kalimah tasbih. Allah mula ceritakan Isra dan Mi'raj ni dengan kalimah Subhanalladzi. Maha suci Allah. Subhanalladzi, asal perkataan Subhanallahilladzi. Pada kalimah itu ada kalimah yang disembunyikan oleh Allah, iaitu kalimah Allah. Subhanalladzi, asal kalimah Subhanallahilladzi, Maha suci Allah. Apa makna Maha suci? Maha suci Allah iaitu Allah Ta'ala ni tidak kurang, tidak ada sifat kekurangan bagi dia. Isra dan Mi'raj menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah bersifat dengan apa? Kita mengaji sifat 20. Allah bersifat dengan kudrat. Allah bersifat dengan iradat. Allah bersifat dengan ilmu. 3 sifat gabungan ni tuan-tuan, Allah ciptakan langit dan bumi ini. Kudrat, kuasa. Iradat, kehendak. Ilmu, tahu, pengetahuan. Dengan 3 sifat inilah Allah jadikan kekuasaan dia di seluruh alam. Jadi kalimah Subhanalladzi dengan maksud Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan, daripada mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid. Kemudian kalimah Subhanalladzi itu iaitu kalimah disebut dengan kalimatut thayyibah, kalimah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita duduk zikir lepas sembahyang disebut dengan kalimah tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nak hafal kepada kita tuan-tuan, kita ni hidup, kita ni kena sentiasa ingat Tuhan, sentiasa zikrullah dalam keadaan macam mana pun. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kamu kepada Allah hal keadaan qu'udan, qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur sekalipun, kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Terutamanya lepas sembahyang, tuan-tuan, ingat Allah. Jangan tinggal ayatul kursi selepas daripada sembahyang. Nabi kata siapa-siapa yang baca ayatul kursi dubura kulli salatin,
setiap kali lepas semayang, paling-paling tidak pun semayang maghrib ataupun semayang subuh, Allah tak akan masuk, Allah tak akan matikan dia, melainkan nama dia ada dah dalam syurga. Kelebihan banyak. Nak buat amal mudah, tapi besar kelebihan dia. Ayatul Kursi, lepas semayang jangan tinggal duduk. Allah ajar kita ni kena sentiasa ingat kepada Allah. Zikir, subhanallah. Perkataan ataupun ibadah yang tidak memerlukan modal yang banyak, cukup hanya dengan modal yang liuk kita. Zikir, subhanallah, selawat. Selawat tidak ada waktu yang tahrib, tak ada waktu tahrib. Selawatlah bila-bila masa pun. Orang perempuan dalam period, dalam berjunub boleh berselawat bila-bila masa pun. Nak baca Quran tak boleh, nak semayang tak boleh, tapi zikir boleh. Amalan yang tidak memerlukan modal yang banyak. Tuan-tuan, amalan ni ada amalan yang pertama memerlukan modal yang banyak. Modal banyak nak buat teruk. Contoh nak buat masjid ni, modal nak kena banyak. Nak buat teruk, mengerjakan haji, modal nak kena banyak. Nak buat teruk. Yang kedua, ada amalan yang tidak memerlukan modal yang banyak, tapi nak buat teruk. Contoh, kita nak semayang teruk nak buat, tuan-tuan. Nak khusyuk dalam semayang, wasta'inu bisabri wassalah. Nak khusyuk dalam semayang. Puasa teruk, modal tak banyak. Modal RM20 sehari. Nak abang makan buka puasa dengan abang sok RM20, tapi nak buat tu payah. Puasa, semayang pun sama juga, nak buat payah. Pasal apa payah? Masjid buat luar-luar, orang ada berpuluh orang yang boleh mat. Payah, tuan-tuan. Dan yang ketiga, ada amalan yang tidak memerlukan modal yang banyak, nak buat pun mudah, pahala pun besar. Apa dia? Zikrullah ataupun kalimatun thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, khairul kalami arba'un. Sebaik-baik perkataan yang kita nak ucap, yang kita nak kata ni 4. Pertama, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Payah, mudah kita sebut dan besar ganjaran. Tambah-tambah lagi, tuan-tuan, lepas sembahyang kita buat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Besar kalimah dia. Kalimah disebut dengan kalimatut thayyibah. Sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik perkara yang boleh kita sebut ialah kalimatut thayyibah. Paling baik. Nak sembang halal pun boleh, tak ada masalah, tapi utamakan yang tu. Utamakan yang tu. Tasbih, zikir 33 kali ini, tuan-tuan, bagi boleh buat dalam hal keadaan macam mana pun. Kita tak ada nak buat berjemaah sambil naik motor balik ke bila-bila kan, kita buat juga, tuan-tuan. Itu kalimah. Ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita kepada kita, Allah mulakan Isra dan Mi'raj itu dengan kalimah tasbih. Untuk apa? Untuk kita memuji Allah Taala. Kita tasbih ni kita memuji Allah, puji Allah, puji Allah. Baik. Kemudian Allah sebut subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan.
Asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Asra ni maksudnya madhi bina majhul. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia tahulah. Fi'il madhi bina majhul, yang telah menjalankan. Maksudnya Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad sendiri dia naik terbang tak. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril dan Buraq. Menjalankan, Allah yang menjalankan. Asra bi'abdi, yang telah menjalankan. Dari sini jelas daripada ayat Quran ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Isra dan Mi'raj itu berlaku bukan dengan Nabi sendiri yang naik, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah. Macam kita lah tuan-tuan, nak pergi Kuala Lumpur, kalau naik kereta 5-6 jam, kalau berjalan kaki tak tahu sebulan pun nak sampai. Tapi kita naik flight daripada Lustak turun Kuala Lumpur 45 minit, 50 minit, sejam je. Sebab apa? Sebab bukan kita sendiri yang terbang, flight tu yang bawa kita pergi Kuala Lumpur tu. Secara logiknya, maknanya kita boleh terima benda tu, Isra dan Mi'raj. Dan di dalam perjalanan itulah Allah tunjukkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan. Macam kita lah jalan, naik kapal terbang kan, orang bawa kita naik helikopter, tunjuk yang ni, tunjuk yang ni, tunjuk yang ni, hak ni, apa semua. Dalam perjalanan kita tu macam-macam benda yang kita tengok. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi diperjalankan oleh Allah. Sebab apa? Sebab Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj, ada orang yang percaya kepada Nabi, ada orang yang tak percaya, ada orang yang 50-50. Di antaranya orang yang mempercayai terus menerus Nabi ini, iaitu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Abu Lahab, Abu Jahal kata, pagi-pagi lagi jumpa dengan Nabi dah. Oi Muhammad, hari ni tak ada cerita baru lah, viral. Tak ada cerita baru lah. Bila masanya, bila mana ditanya macam tu, lalu Nabi pun terus habaq. Ada, Nabi kata, baru tak sah ni aku baru sampai balik daripada Baitul Maqdis. Aku baru sampai balik daripada Palestin. Dia berkata sudah dah. Sudah dah, Muhammad dia buat cerita pula dah. Dia buat gosip, dia buat viral pula. Orang pemain Nabi ni, orang pemain. Dia bawa cerita tu, dia pergi cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Oi Abu Bakar, memang apa bawa cerita baru pula no? Sayyidina Abu Bakar, cerita apa? Muhammad habaq tak sah ni, kata dia naik pergi sampai di Baitul Maqdis, lepas tu naik sampai langit mana halau tu, naik tu. Betul ke dia habaq tu? Betul ya? Memang lah, hampir tanya. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau dah betul itu daripada Muhammad, Nabi Muhammad, aku percaya bulat-bulat. Tu dia. Sayyidina Abu Bakar orang yang kuat iman dia. Dialah orang yang pertama mempercayai Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, kalau kita pun perasan, kalau kita duduk di tempat tu hari tu pun perasan tak tentu kita nak percaya atau tak percaya. Sebab ada juga orang, ada golongan DAP, duduk atas pagar, nak percaya tak percaya, tak percaya tak percaya. Kalau nak percaya, dia pergi di Rasulullah, ya Rasulullah, dia tengok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Betul ke ya Rasulullah, betul ke Muhammad hang ni naik pergi sampai langit ke-7 mana halau naik, betul ke?
Tak percaya. Depan maknanya mereka duduk ragu-ragu. Betul? Cuba hang angkat kaki kanan tengok. Lepas tu hang jangan dah buat turun kaki kanan, hang angkat kaki kiri tengok. Maknanya semua terbang lah. Semua terbang. Katalah lagu ni lah. Hampa pergi tanya Sayyidina Umar. Kalau tak percaya, pergi tanya dia. Dia pergi di rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengah duduk asal pedang. Tengah duduk asal pedang. Sama-sama tanya perut habis. Pihak semua murtad, tak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Ada orang yang bertambah keimanan dia, ada orang yang terus menjadi kufur. Tuan-tuan, kita suluh tengok kalau kita ni duduk tang tu, lala tu, agak-agak kita nak percaya ke tak? Kalau sekiranya tak ada keimanan yang kuat sungguh-sungguh macam dalam Sayyidina Abu Bakar tu, Allah Rabbi. Sebab Nabi kata kalaulah ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan penduduk Madinah, nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya dia, Wahai Abu Bakar, Bakar, jatuh lagut, Bakar nak pergi hijrah ni, Bakar bawa apa? Bakar bawa keluar harta macam mana? Saya, dia tak ada nak jawab ni, dia habaq nak dia dulu. Dia buka Sayyidina Umar kata, saya kata sekerak bawa hantar pi harta saya, sekerak bawa pi untuk Nabi, sekerak kita rumah. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Taraktuhumullah wa rasul. Aku tinggalkan di rumahku Allah dan Rasul saja. Hak lain semua bawa Allah. Sayyidina Umar tu kata dia marah. Boleh kat Sayyidina Abu Bakar lagi tuan-tuan. Jadi asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya, telah menjalankan hambanya iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi'abdihi. Allah tak sebut asra bi Muhammadin. Pasal apa tuan-tuan? Allah sebut asra bi'abdihi. Bila sebut hamba ni tuan-tuan, kalau dari sudut ilmiahnya, ia melibatkan ruh dan juga jasad. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan berlaku dengan ruh sahaja, seperti dakwaan sesetengah pihak. Ada setengah-setengah pihak dakwa kata Nabi Muhammad bukannya Isra dan Mi'raj tubuh badan dia, tapi dengan roh. Ada pegangan roh saja. Kalaulah ia berlaku dengan roh, maknanya tak mustahil dia boleh berlaku juga kepada kita. Sebab ada di kalangan kita ni yang mimpi melihat Allah. Ada di kalangan kita ni yang mimpi naik ke langit. Bahkan mungkin di kalangan kita pun pernah ada mungkin. Jadi Isra dan Mi'raj, bila sebut hamba ni maksudnya ia merangkumi roh dan jasad. Boleh faham? Kalau roh tanpa jasad itu hantu, no? Jasad tanpa roh, yang tu dia panggil mayat. Tapi kalau roh dengan jasad, itulah dipanggil hamba ataupun manusia. Itu satu. Kemudian bila sebut bi'abdihi ni tuan-tuan, hamba, yang sebenar-benar hamba ni ialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Hamba ni orang yang turut semua arahan Tuhan dia. Kita turut ada arahan Tuhan kita. Kita turut ada arahan Tuhan kita. Ada ketika kita turut, ada ketika kita tak turut. Tapi Nabi ni dia turut segala arahan daripada Tuhan dia. Siapa dia? Allah. Jadi Nabi layak digelar sebagai hamba.
bi'abdihi. Itu tuan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Kemudian ayat yang seterusnya, lailan minal masjidil haram. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi kita, hamba dia, pada waktu malam. Pada waktu malam. Baik. Pasal Isra dan Mi'raj berlaku pada waktu malam, tidak berlaku pada waktu siang. Ini pun ulama-ulama dia buat perbahasan, dia buat perbincangan. Banyaklah, banyak. Di antaranya malam ialah waktu yang penuh dengan ketenangan. Kemudian kata ulama lagi, malam adalah waktu untuk seseorang hamba itu tenang fikirannya. Tenang fikiran. Malam waktu hamba dia untuk tenang, taubat, release tension daripada segala kerja yang dia buat pada siang hari, pada waktu malam. Malam waktu yang tenang untuk kita beribadah, terutamanya pada sepertiga malam. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan. Lupa lah. Lupa. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terampuni hijabkanku. Itu bohong lah. Ada lirik dia tu. Tu lagu dia ada nasib dulu-dulu lah. Jadi maknanya malam ni waktu yang tenang, malam waktu yang sangat sesuai untuk kita mengabdi diri kepada Allah. Oh Tuhanku, ku datang padamu, bersimpuh sujud, menadah tangan. Betul tak tu? Apa? Suraya apa? Asmidah Darwish, Suraya Medan. Aku mengharap balas kasih-Mu, iman dan takwa. Lupa apa. Tadi aku hafal dah. Tengok tuan-tuan ni jadi lupa tu. Jadi malam ni waktu yang sesuai untuk kita beribadat. Siang waktu untuk kita buat kerja. Malam waktu untuk kita beribadat. Nabi SAW Isra dan Mi'raj pada waktu malam, sebab waktu malam ni waktu yang cantik, waktu yang elok. Kita tuan-tuan, cuba kita naik ke atas menara. Dan naik ke atas menara, Ustaz, kita tengok malam-malam nampak apa? Nampak cantik, nampak keindahan. Kamu tengok Tanjung Batas tu, pasal tu kuning, hijau, merah, biru, dia tukar warna. Cuba kalau siap, mana nak nampak? Malam ni adalah malam yang cantik, dan malam juga malam untuk kita tak tenang jiwa kita beribadat. Cuba Isra dan Mi'raj ni buat pukul 9 pagi esok. Agak-agak ramai ada macam ni. Tak tahu try buat tengok tu imam pun tak ada kan, esok dia pun Nabi mengajar. Dia buat malam senang. Malam ni tuan-tuan, waktu yang tenang, waktu untuk kita beribadah kepada Allah. Tambah-tambah lah ni tuan-tuan, subuh kita lewat. Lah ni tuan-tuan, paling tidak kita boleh buat tahajud 2 rakaat. Boleh buat taubat 2 rakaat. Kalau kita bangkit pukul 6 lah, kita bangkit pukul 6,
Subuh 6.22, 6.22. Duk ada 22 minit. Kita boleh buat macam-macam benda. Kita boleh solat tahajud, kita boleh solat taubat, kita boleh solat witir. Bukan nak lama sembahyang ni, saya 2 rakaat paling lama pun 5 minit. Sebab apa? Kita baca kuliah dengan qul huwallah. Tak ada masalah, buat tuan-tuan, walaupun 2 rakaat. Ni kita sembahyang Isya berjamaah. Nabi kata, siapa-siapa yang sembahyang Isya berjamaah setiap malam, maka seolah-olah dia berqiyamul lail separuh malam. Sekali ni kita sembahyang Isya sekali ni sama dengan pahala kita qiyamul lail separuh malam. Siapa-siapa yang sembahyang Isya dan subuh berjamaah, maka seolah-olah pahala dia seperti qiyamul lail sepenuh malam. Sepenuh malam ni mula bila? Daripada law ni lah. Dia qiyamul lail ni tuan-tuan, dia ada macam-macam jenis. Yang pertama ada qiyamul lail dalam bentuk solat tahajud. Kita sembahyang sunat, kita perbanyakkan sembahyang sunat, itu dipanggil qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail dalam bentuk dia tak sembahyang, dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia baca Quran ataupun dia zikir. Yang ketiga, qiyamul lail ni bentuk dia sembahyang tak, dia baca Quran pun tak, dia duduk dengar majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, macam kita ni lala ni sudah dikira qiyamul lail. Jangan heran, qiyamul lail lah, Ustaz tak tidur ni, qiyamul lail lah. Qiyamul lail ni bila sebut malam ni mula daripada bila? Daripada maghrib sampai subuh esok. Maknanya malam ni tuan-tuan start pukul 7.30 tadi ni sampai dah ni pukul kat pukul 9 lebih dah, maknanya sejam setengah dah kita qiyamul lail. Cuma qiyamul lail kita ni tak dengan sembahyang malam. Macam malam ni juga kita bangkit sekali, kita sembahyang, maknanya kita dah dapat lagi kelebihan. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita sehari bertambah umur kita, sehari bertambah umur kita ni, kau sehari dekat kita ni dengan mati tuan-tuan. Umur bayar-bayar kita ni kan nak fikir nak buat apa sangat, nak kerja dah, tapi ibadat pun kita boleh dah berasa-berasa dah kita kena pulun dah. Bila kita naik umur 40-an ni, umur 30-an, nanti umur 40-an ni kita kena pelan-pelan fikir lah ibadat ni tuan-tuan. Nabi kata 7 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan di bawah arash. Di antaranya iaitu syabun nasya'a fi ibadati rabbih, orang muda yang sentiasa usaha untuk nak buat ibadat. Orang muda di masjid kita ni tak banyak orang muda. Orang yang bayar umur 30-an, 40-an banyak, muda tak banyak. Tapi kalau ada, Nabi kata Allah lindung di bawah arash. Di antaranya lagi rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, orang yang Allah Ta'ala akan beri perlindungan di bawah arash. Sekali lagi, itu orang yang apa? Hati dia teringat dengan masjid. Teringat dengan masjid. Dia buat kerja terang mana pun, sakit dia teringat dengan masjid. Lohok dia teringat dengan masjid. Kalau dia tak boleh menisiam pun, malam dia teringat dengan masjid. Aku kok mana pun, malam pun nak pergi masjid, malam pun nak dengar orang mengajar. Cukup dekat siang ni aku buat kerja. Contoh tu. Maksudnya hati dia terikat dengan masjid. Jadi mana ni golongan. Jadi malam ni tuan-tuan, pasal poin Isra Mi'raj berlaku pada waktu malam. Sebab apa? Sebab malam ni waktu yang tenang. Malam ni waktu yang sangat sesuai untuk kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan.
dalam beribadah ni kita kena sabar. Sabar ni tuan-tuan ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dengan taat. Apa makna sabar dengan taat? Sabar dengan taat ni sabar dalam melakukan taat ni dengan maksud paksa diri nak buat benda baik. Paksa diri nak buat benda baik. Yang kedua, sabar dengan maksiat. Pantang diri kita nak buat benda jahat, jauh diri kita. Yang ketiga, sabar dengan ujian dengan maksud kita tahan diri kita dengan ujian yang main kepada kita. Ini tuan-tuan, begitulah yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nak jadi Isra dan Mi'raj, Nabi diuji. Nabi sedih dengan beberapa perkara. Di antaranya iaitu kematian bapa saudara Nabi yang tercinta, Tan Sri Abu Talib. Tan Sri Abu Talib ni, pak saudara Nabi ni, dia expo kerajaan Mekah. Dia sekali expo dengan Abu Lahab, Abu Jahal apa semua. Abdul Muttalib, tok wan Nabi ni, mantan Tun Abdul Muttalib, mantan Perdana Menteri Mekah. Keturunan Nabi ni tuan-tuan bukannya keturunan jalan-jalan, keturunan Quraisy, keturunan yang mulia, keturunan yang hebat. Jadi pak dekat Nabi, walaupun dia tak Islam, dia tak ikut Nabi, tapi dia jaga Nabi. Puak-puak kerajaan Mekah ni tak berani nak dekat dengan Nabi. Sebab apa? Pak nekan Nabi tu ada. Apa dia buat lebih kurang kat Muhammad, aku cantai apa, aku tolak apa, aku resign apa, aku tak boleh jadi hamba menteri, apa tak boleh jadi menteri lah. Contoh, nak sebut bagi faham. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ni tak berani nak buat lebih kurang. Sebab nekan Nabi dia tu ada. Bila tak ada mati Abu Talib ni, Nabi sedih. Sebab tak ada orang yang kuat yang tolong Nabi. Nah, jadi tuan-tuan, dah tak ada nekan Nabi. Isteri Nabi yang tercinta pun wafat, mati waktu tu juga. Sayyidatina Khadijah, Siti Khadijah, tulang belakang Nabi. Koprat Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan, koprat Mekah, koprat yang terkaya di Mekah. Kalau kita ni siapa? Wida, orang kaya lah. Betul lah, ibarat dah betul lah. Nak sebut kau KM pun duk lang aku. Teruk lah. Contoh yang tak tadung lah. Jadi kematian ni yang menyebabkan Nabi sedih. Nabi sedih. Pula Nabi pula pergi dakwah di Taif. Duduk di Taif tu seminggu, apa satu tak dilayan, kecuali dengan layanan batu-batu sahaja yang sampai ke badan Nabi. Pun tak jalan juga. Akhirnya Allah semawa Nabi. Satu malam, satu ketika Nabi berehat dekat dengan Kaabah, lalu datang Jibril bersama dengan Buraq bawa Nabi naik. Sebelum daripada berlaku Isra dan Mi'raj, Nabi dibelah dada. Nabi dibelah dada. Nabi dibuang segala kotoran. Nabi dibuang segala benda-benda yang tak elok. Dan Nabi dimasukkan dengan iman, dengan ilmu, dengan cahaya, dengan Islam. Nabi dimasuk. Apa simbolik dia tuan-tuan? Simbolik dia tuan-tuan, Nabi nak naik jumpa dengan Allah Ta'ala, Nabi dibersih, dibersih diri dia. Macam tu juga kita. Kita pun nak bertemu dengan Allah Ta'ala, kita kena bersih jiwa kita, luar dan juga dalam. Kita berwudu, kita bersih diri kita. Kita sembahyang, kita kena bersih, kosong diri kita dengan dunia.
Allahu Akbar. Kosong kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan jawab, hamidani abdi. Bila kita sembahyang tuan-tuan, kita baca Fatihah, Tuhan jawab bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan jawab, hamidani abdi. Hamba-hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hamba-hambaku telah mengagungkan aku. Maliki yaumiddin. Menjadani abdi. Setiap bacaan kita dalam sembahyang Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhan jawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini di antaraku dengan hamba-hambaku, dan bagi hamba-hambaku apa yang mereka minta. Tuh, masih jiwa. Itu tentang cerita Isra dan Mi'raj ni. Zahir khusus jadi kat Nabi, tapi hakikatnya berlaku kat kita. Simbolik Nabi dibelah dada, Nabi dimasukkan ilmu, iman, Nabi diberi pilihan antara susu dan arak. Nabi pilih susu. Susu itu menunjukkan fitrah bersih kita, asal kita ni tak ada dosa. Kemudian kita ni buat dosa, kita bertaubat, kita istighfar, kosong balik diri kita. Ni kita dosa banyak, masuk bulan Ramadan, kita buat ibadat, buat amal, Allah tanda pahala, Allah ampun dosa kita, kosong balik. Main bulan Syawal, dosa pula. Jatuhlah kesinambungan kehidupan kita. Ya. Jadi itu tanda dia. Allah Ta'ala bawa Nabi dengan borok. Nabi naik borok. Kita ambil kopor pukul 11. Allah mak tuli saya. Kalau tak buat tuan-tuan dah. Oleh kerana saya ni main setahun sekali, pukul 11 malam ni. Dia kira dia cover balik tu. Tak main okey, cover balik kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum Nabi nak naik Isra dan Mi'raj tu, ni kita nak cerita ni hikmah-hikmah ya. Nak ambil pengajaran. Borok ni dia tak pernah duk bawa penumpang dia, customer dia tak pernah bawa. Borok ni dia tak kenal lagi Nabi. Dia tak kenal lagi Nabi. Kenderaan macam kita lah tuan-tuan, beli kereta baru. Kalau nak besar tu, mana boleh start kereta nak bawa derah terus. Sekejap lagi tekan minyak, tekan break, tekan minyak, terjun nak balik, dia kena pelan-pelan. Borok ni betul juga. Bila kata Nabi nak naik atas badan dia tu, dia melompat-lompat. Riwayat sebut dia melompat-lompat. Kalau kuda tu dia seolah-olah lagu tu. Jibril kata, wahai borok, hantar orang siapa yang nak naik atas hang ni. Mampu biar siapa nak naik pun cepat lagi. Seolah-olah macam tu. Wahai borok yang nak naik atas hang ni, manusia yang paling mulia di atas muka bumi ni. Bila dengar macam tu, borok pun jadi, kata dalam riwayat sebut, percikan peluh tu keluar. Sebab apa? Sebab terlalu malu. Sebab apa? Sebab dia tahu dah yang nak naik tu Nabi Muhammad SAW. Apa nak cerita kat kita tuan-tuan? Kita ni hidup, kita ni janganlah berlagak.
Jangan kita sombong dengan orang. Jangan kita pandang orang sebelah mata. Jangan kita tengok luar dia tak elok, dalam dia kita kata tak elok. Jangan. Bahkan kita pandang orang ni dengan pandangan yang baik, pandangan yang elok. Sehingga kan dalam ajaran ilmu tasawuf pun dia ada ajar kita. Kita tengok orang anak budak-budak, anak-anak muda, apa kita nak kata kepada diri kita. Kita tengok budak-budak kecil, budak-budak sekolah, tak apalah, mereka kok mana pun, mereka ni budak-budak lagi, dosa tak ada. Mereka budak-budak lagi, aku ni hantu ni dosa banyak. Kita tengok orang yang lebih tua daripada kita, tak dia tua buat ibadat banyak lebih daripada aku lagi. Aku ni pun ibadat tak banyak lagi. Maksudnya begitu. Jadi maknanya kita jangan berburuk sangka dengan orang, jangan kita sombong dengan orang. Boleh jadi satu hari orang yang kita sombong, orang yang pandang tak elok, kita pandang tak elok, dia nak tolong kita. Kita akan tahu. Jumpa dengan orang, bagi salam. Kalau tak beri salam, orang angkat tangan, horn mutu, lak bim lampu, bagi syarat. Jangan kita sombong dengan orang. Kita ada ilmu sikit, jangan kita sombong dengan ilmu kita. Kita ada harta sikit, kekayaan, jangan kita sombong dengan kekayaan kita. Kita ada kelebihan sikit, bagi manfaat kepada orang lain. Khairukum, Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu ialah orang yang memberi manfaat kepada ahli dia, keluarga dia, orang sekitar dia. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan dengan berbagai-bagai perkara. Nabi diperlihatkan, Nabi dilihat, Nabi tengok ada sekumpulan manusia yang bercucuk tanam. Ini semua kita tahulah. Semua kita tahulah. Tengok satu tempat tu, drone tu terbang, mai pula misi padi pula, mai pula orang duk nampak pula, apa cepat sangat ni? Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, ini apa perumpamaan apa ni? Nabi kata, Jibril kata, wahai Muhammad, inilah perumpamaan umat-umatmu yang menginfakkan, sentiasa menginfakkan harta dia ke jalan Allah. Bandingan dia, sekupat RM1 700, 10 7,000, 1,000 70,000. Bandingan gandaan pahala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pula dia infak pula harta dia tu, tuan-tuan, harta dia tu kekal. Contohnya masjid kita. Kita bagi sumbangan untuk masjid kita. Lama mana duk ada masjid ni, tuan-tuan, lagi itulah kita duk dapat pahala. Kita buat kebajikan untuk mak ayah kita, tok wan kita, tok nenek kita. Kita niat bagi ni 1,000, ni 10,000. Ini untuk mak aku, ayah aku, tok wan aku. Semua dapat. Kita pun dapat. Kalau kita 1,000, tok wan kita pun boleh 1,000, tok kita pun boleh 1,000, mak kita pun boleh 1,000, semua dapat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nabi tengok, Nabi dia Isra dan Mi'raj ni, tuan-tuan, dia seolah-olah macam dengan satu filem. Kita tengok satu gambar, satu cerita. Kita tengok gambar Piramli. Kita tengok gambar anakku Sadali. Pukul 10 Sadali itu kecil.
Mai pukul 10 suku, pi Ramli, lari, pi nikah dengan bini dia. 10.30 boleh anak. Takkan setengah jam boleh anak orang. Tapi benda tu filem, gambaran cerita. Gambaran cerita. Jadi Isra dan Mi'raj ni tuan-tuan, seolah-olah satu filem yang Allah tunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ni umat. Umat hang ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang baik, ada yang tak baik. Hak baik macam ni, hak tak baik macam ni. Nabi diperlihatkan dengan satu orang tua bongkok, semua kita tahu ni. Nabi diperlihatkan, itulah gambaran dunia. Nabi dikelui belah kiri dan kanan, Nabi dikelui. Abang, marilah, marilah sayang. Belah ni pun duk kelui juga. Marilah abang mat, marilah abang mat. Tapi Nabi tidak menyahut seruan tu. Lepas benda tu barulah Nabi tanya Jibril, suara siapa kelui aku tadi ni? Lembut lemai sangat tadi. Jibril kata, itulah seruan daripada Yahudi, itulah seruan daripada Nasara. Kalau hang ikut, habis umat. Dalam tak ikut pun tuan-tuan macam-macam lah kita ni. Betul ya tak? Hari ni kita difitnahkan dengan teknologi lah ni. Teknologi AI. AI, bukan Anwar Ibrahim nak AI lain. Teknologi AI. Hari ni tuan-tuan, hak alim AI. Hak alim AI. Tuan-tuan buka chat GPT tu, tuan-tuan tanya, semua dia tahu abang. Saya biasa buka chat GPT tanya. Dia kata, saya tanya, agama yang terbaik agama apa? Dia kata, oh, ini soalan sangat sensitif. Aku mesin, aku robot, aku tak ada agama dia lah. Tapi dia kata, bagi aku, dia kata, agama yang terbaik ialah, tuan-tuan agama apa? Dia sebut agama Islam. Yang kata cik GPT ni, tanya gajah, badak, bewak apa semua dia tahu pak. Tanya pak Islam kat apa semua, kata benda tu kita tahu. Saja kita tanya dia boleh tak? Tuan mahu saya hurai lebih dalam lagi? Tu dunia ni, teknologi ni. Kita difitnahkan dunia teknologi ni. Sampai benar-benar kita nak tengok dalam ni, kita kadang-kadang kita nak percaya betul ke tak betul. Sebab apa? AI. Tuan-tuan tengok, hak handsome AI. Gambar saya ni orang buat pergi handsome. Kita lagu ni, dia buat pergi elok. Ada, tuan-tuan nak tengok boleh. Gambar saya masa muda dulu, dia buat AI. Tolong buat gambar saya waktu umur 20. Betul. Semua. Hak cerdik AI, hak segak AI, hak suara sedap AI. Budak-budak lah duk gila, duk nyanyi lagu Jamilah. Dulu Jamilah, gadis ayu anak Pak Lurah. Suara tu AI tu tuan, bukan suara orang betul ni. Aduh manisnya, tu AI tu. Tapi yang ni suara betul ya. Tuan-tuan, semua AI. Ni dunia ni. Dalam Nabi tak tengok kiri kanan, dia pun berselerak banyaklah kita orang itu. Anak-anak muda kita lah ni kena pantau semua-semua lah dunia mereka. Kena pantau semua-semua. Kena rajin duk cek, kena rajin duk semak semua-semua. Takut, takut benda-benda yang tak elok banyak. AI, dengan AI lah kita tertipu, dengan AI lah orang tu kena tipu 100,000, 200,000, 300,000 dunia hari ni. Tu tak Nabi tak tengok kiri kanan. Kita kena teringat, ulama-ulama dia suruh kita amai tuan-tuan, jangan tinggal suratul kahfi.
Kalau boleh baca seminggu sekali hari Jumaat, ataupun kalau tak boleh baca 10 ayat awal, 10 ayat lah pun cantiklah. Niat untuk apa? Ya Allah, dengan sebab aku baca suratul kahfi ini, peliharalah keluargaku, diriku daripada fitnah akhir zaman. Itu tuan. Nah, hasil daripada Isra Mi'raj, Nabi dah dipertontonkan. Nah, Nabi dibawa, Nabi diperlihatkan syurga. Nabi bawa syurga, Nabi dibawa perlihatkan syurga. Bidadari duduk lambai, ya Rasulullah, mainlah kat kami ni, Rasulullah pergi tengok. Nabi kata, hampa duk tunggu siapa ni? Bidadari syurga. Nabi kata, hampa duk tunggu siapa ni? Duk pergi langit tengok. Bidadari syurga kata, kami duk tunggu 4 golongan di kalangan umatmu, wahai Muhammad. Ni kami duk tunggu ni bila tak depan nak mai. Mustaqatun li arba'in nafar. Syurga, bidadari syurga rindu kepada 4 golongan. Siapa dia? Yang pertama, mungkin kita boleh masuk dalam golongan yang bidadari rindu. Yang pertama, talul Quran, orang yang selalu baca Quran. Tuan-tuan boleh dah nak buka balik Quran hak kita tinggal bulan puasa tu, boleh dah. Nah, tuan-tuan, saya nak seru tuan-tuan ni, bulan puasa ni tuan-tuan, jihad lawan dengan diri, mai tadarus Quran. Mai tadarus. Saya nak sebut sikit. Mai tadarus Al-Quran. Ustaz, saya tak mau baca lagi, nak main dengar, boleh tak? Boleh. Ustaz nasihat dia baik, dia mesti boleh punya. Mas, di kampung saya tu banyak tahun, 2-3 tahun lepas lah ni dia tetap lah. Mula-mula tu dia tanya aku tu lah, dia salah faham. Dia ingat kok main tadarus Quran ni kena baca Quran. Kata tak payah baca, main dengar. Dengar kawan ni baca, malah esok main pula. Duk tak lama dia nak try baca. Hak surah hak mudah-mudah tu kita bagi baca lah. Orang tak nak baca tu. Rupanya dia boleh baca, tapi dia tak nak mula. Bolehlah baca. Tu lah, tegaklah, kita tak tinggal. Tuan-tuan, tak ada tu pula bulan puasa ni. Mana esok kepada nak tak boleh dah. Mai tak ada Al-Quran dalam bulan puasa ni. Mai dengar baca Al-Quran. Bini duduk seorang ustaz. Bini maklum, bini takut. Bulan puasa tu bukan nak musik. Tuan-tuan. Jadi orang yang pertama bidadari rindu talul Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang sentiasa jaga lidah dia. Kalau terjemah hari ni, jaga jari. Jangan ada komplain, jangan ada komen benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang pelik-pelik. Jari, jangan biarkan jari kita ni berbuat maksiat jariah. Jariah ni jari maksiat yang berjalan-jalan. Jangan tuan-tuan, pelihara. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang bagi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, bidadari syurga rindu, sha'im fi syahri Ramadan. Ini tuan-tuan, kemuncak daripada Isra, perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan kena ingat, Nabi bertemu dengan Allah, bukannya Allah duduk di atas. Tak. Nabi buat Google Meet dengan Allah Ta'ala. Faham tak saya guna istilah tu? Allah bukan duduk di atas, tapi Nabi bertemu dengan Allah di atas Sidratul Muntaha, atas tadi Hadratul Quds.
Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah macam ni lah kita buat video call dengan bini kita. Abang duduk di mana ni? Ni abang duduk di masjid ni nampak dia ni. Ada tunjuk. Darling duduk di mana? Darling duduk masak ni. Tunggu abang balik dah sakit nak makan. Awak bini kita duduk dalam telefon ni kan? Dah, bini kita duduk rumah tu. Cuma kata gambaran. Dan Allah pun sama juga. Bukannya Allah duduk di atas tak, tapi Nabi oleh kerana menerima kefarduan yang anugerah yang besar, maka Nabi dijemput ke atas. Tuan-tuan, kita terima pingat, kita terima piala, Sultan mai bagi rumah lah. Sultan mai jalan mai rumah dah ni nak bagi pingat ke hang Datuk. Ada tak? Kita dijemput. Macam tu juga Nabi pun kefarduan Nabi menerima beberapa anugerah daripada Allah Ta'ala. Pertama sekali yang besar sekali sembahyang 5 waktu. Yang kedua apa? Nabi kata, Allah sebut, aku pilih kamu sebagai kekasihku. Allah buat pengakuan macam dengan kita lah. Jumpa dengan marka kita abang kata I love you. I love you. Contohlah, seronok ditulis terbalik lah. Jadi Allah pun macam tu juga. Allah kata, wahai Muhammad, engkau kekasihku dan umatmu adalah sebaik-baik umat. Macam dengan kita lah, mak kita, ayah kita sayang kat kita. Bila sayang kat kita, anak kita mesti dia sayang. Macam tu juga. Kemudian Allah bagi kepada Nabi dan kepada umat As-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa dia? Al-Fatihah. Kita duduk baca. Ini jangan-jangan disebut. Nabi Allah sebut, aku kurniakan kepadamu, umatmu, 1 malam yang sangat mulia di sisi umatmu, Lailatul Qadar. Maksudnya Allah bentang bajet belanjawan, bajet anugerah yang Allah bagi kepada Nabi. Dan yang besar sekali ialah kefarduan sembahyang. Ibadat lain semua turun ayat Quran ni. Tapi ibadat sembahyang ni turun ayat Quran dan Nabi dijemput untuk terima. Nah, abang kata besarnya kefarduan sembahyang. Wallahu a'lam. Boleh tahu pukul 11. Pukul 11 tuan-tuan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang mampu untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Kita tak sebut semua lah. Kita cerita hikmah-hikmah, 1-2 hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh sama-sama kita laksanakan. Untuk yang lain tu, tuan-tuan boleh dengar daripada penceramah lain pula lah, cerita tentang kelebihan yang lain pula. Nah, saya pun seperti juga lah. Banyaklah yang kurang-kurang lagi, insyaAllah. Tuan-tuan, dari masa dan ketika kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Imam, semua tuan-tuan lah. Abang Aman buat live malam ni kat kita malam ni. Jadi insyaAllah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selamat meneruskan kehidupan kita dan moga-moga kita dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadan. Panjang umur, bulan puasa kita jumpa pula. Pandai duduk janji no. Kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa yutul musallin wa ilhaman malaikatil mukarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.